Okay guys, hari ni kita ada dekat belakang kilang, tempat proses production. So ni sekarang tengah buat sublimation. Okay, korang nak tahu mesin sublimation ni, aku akan cerita dekat korang. Dia bermulanya daripada printer kertas. Ni kertas, bawah dia ni ada kertas, nampak? So kertas ni akan dibawa ke sini. Lepas tu dia akan lapik dengan kain. Dia akan berjalan tu, dia akan masuk ke sana. So dia akan keluar ke bawah. Korang nampak? Bila dia keluar ke bawah macam ni, dia akan sampai ke sana. Tengok AC dia. Okey, AC dia kau tengok memang cantik. Ni AC dia. AC dia memang cantik. Ni yang belum dipakai lagi, speaker apa ni, kertas spring ni. Kertas spring ni yang akan lalu ke ujung sana, dia akan berpusing. Nah, ni jadi dia. Dia seiring apa ni, kain ni dengan kertas ni dia seiring. Dia jalan sekali, lepas tu dia akan turun ke bawah sampai ke sini. Melawar, berkilat. Color dia tak mudah runtuh, tahan lasak. Ni baju taekwondo. Okay, aku tunjuk lagi sekali. Okay, nampak? Nampak? Dia akan lalu ke sini, dia akan masuk ke bawah tu. Keluar ke sini. Berasak ni, dia keluar ke sini. Nampak tu? So yang ni dah pakai. Kertas ni dah pakai, nampak dia gulung balik. Kertas ni. So kain ni dia akan jatuh ke sana. Sampai ke ujung sana dia jatuh. Panas. Suhu dia. Panasan suhu dia. Mari kita tengok. Ni belakang dia. Ini belakang sublimation. So jarang orang yang nak tunjuk production ni, kan? Okay, aku tunjuk. Okay, suhu dia tengok 230. Ni voltage ni dia tak konsisten. Sebabnya ialah kita guna elektrik kan. Kadang 24, kadang-kadang 239, dia akan bertukar. So inilah dia punya voltage, dia punya temperature dia, kepanasan dia. Untuk nak heat press, dia nak masuk ke dalam tu. So guys, kalau korang yang berminat nak buat baju sublimation, dekat je dalam kota setapak. Kilang kita dekat dalam kota. So kalau korang nak buat, korang datang terus je dekat dalam kota. Kita orang ada. Kita boleh deal sampai jadi design percuma. Untuk orang Kuala Lumpur, Gombak, Masa Maju, Batu Ke, Ampang, boleh datang sini. Okay guys, kita jumpa lagi.